Dulu, saya ingat saya dah pandai simpan duit. Tapi sebenarnya belum. Saya sedar ada 3 kesilapan kewangan yang saya sendiri pernah buat tanpa sedar. Pertama, saya tak ada simpanan kecemasan. Bila ada masalah, saya terus bergantung pada hutang. Kedua, saya simpan 100% dalam duit kertas. Saya ingat dah selamat, rupanya nilai duit makin susut setiap tahun. Ketiga, saya simpan tapi tak lindungi nilai. Simpan lama tapi kuasa beli makin berkurang. Sampai satu tahap, saya sedar kalau saya terus macam ni, simpanan saya takkan ke mana. Saya mula ubah cara simpan. Saya tak hanya simpan duit, tapi saya mula simpan emas. Sebab emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk lindungi nilai simpanan kita. Bila kita simpan emas, sekurang-kurangnya nilai itu kekal walaupun masa berubah. Sebab itu, saya belajar satu perkara penting. Simpan saja tak cukup, kena simpan dengan cara yang betul.